Mengapa Perikatan Nasional masih belum memilih siapa calon Ketua Menteri? Adakah ini strategi atau tanda wujudnya saingan dalaman? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Putatan, satu kenyataan penting muncul daripada pengerusi PN Sabah, Ronald Kiandi. Beliau menegaskan bahawa semua calon PN yang bertanding layak diangkat sebagai Ketua Menteri, sekaligus menolak anggapan bahawa gabungan itu telah menetapkan mana-mana nama sebagai pilihan utama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan pelancaran manifesto dan 41 calon diketengahkan, PN tampil menunjukkan bahawa mereka bersedia mencabar dominasi GRS dan menyaingi pengaruh warisan pada PRN Sabah 29 November ini. Namun yang paling menarik perhatian ialah keputusan untuk tidak menamakan calon Ketua Menteri lebih awal, sesuatu yang berbeza daripada pendekatan sesetengah gabungan lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ronald Kiandi sendiri sering disebut sebagai antara figura paling berpotensi. Dengan pengalaman sebagai Menteri Pertanian dan Industri Makanan serta kedudukan sebagai tokoh kanan bersatu, beliau dilihat memiliki kredibiliti yang kukuh. Selain itu, beberapa nama lain seperti Timbalan Pengerusi PN Sabah, Ali Akbar Gulasan, serta tokoh profesional dalam PN turut menjadi bualan penyokong sebagai calon berwibawa. Tuan-tuan dan puan-puan, tetapi persoalannya, adakah tiada calon rasmi? Ini satu strategi politik atau keperluan dalaman gabungan. Ada yang melihat langkah ini sebagai cara PN mengekalkan kesepaduan antara blok parti dan memberi ruang kepada semua calon membuktikan kemampuan masing-masing sepanjang kempen. Dalam PRN yang dilihat sengit, khususnya dengan fokus kepada pengundi muda, isu kos sara hidup dan hala tuju pembangunan negeri, PN mungkin mahu memberi imej inklusif dan terbuka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, namun ada juga yang berpendapat bahawa ketiadaan calon yang jelas boleh menimbulkan persoalan tentang arah kepimpinan PN sekiranya mereka menang. Voters mungkin ingin tahu siapa wajah sebenar yang bakal memimpin pentadbiran negeri. Dengan PRN tinggal beberapa hari sahaja, keputusan ini pastinya terus mencetuskan perbualan hangat di Sabah. Apakah strategi PN akan menguntungkan mereka atau menjadi risiko besar? Dan siapakah sebenarnya yang paling berpotensi untuk muncul sebagai Ketua Menteri jika PN berjaya membentuk kerajaan? Jika PN benar-benar yakin dengan semua calon mereka, adakah rakyat Sabah juga akan berkongsi keyakinan yang sama? Apa pandangan Anda? Strategi bijak atau langkah yang terlalu berisiko? Tinggalkan komen Anda di bawah. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.